Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, habis je tadi camping, Zurin dinasihatkan oleh kawan Zurin untuk datang ke Hatim Altai House. Okey, kenapa? Sebab dikatakan melalui history ni, Zurin baca kat sini, Hatim Altai ni seorang yang sangat-sangat generous. Dia seorang yang meraihkan tetamu dan sifat pemurah dia tu memang subhanallah. Jadi kawan Zurin memang advise Zurin kau kena pergi. So jadi jom, Zurin dah berada di rumah beliau dan difahamkan beliau juga dikebumikan di sini. Dan dia seorang yang sangat tinggi. Jadi jom kita masuk kawasan ni. Besar kawasan rumah dia. Tapi tinggal macam ni lah. Bangunan lama kan. Mungkin dekat sinilah kubur dia kot. Sebab ni kawasan perkuburan. Ya, ni adalah kawasan perkuburan. Semoga Allah merahmati roh beliau. Masya Allah, memang terkenal kerana orang cakap kemurahan, bersedekah, ya Allah, subhanallah, meraihkan tetamu. Ramai juga orang datang kawasan ni tau. Cumanya Zurin perasan dekat Hail ni, diorang tak letak pagar-pagar pun. Biasanya setengah-setengah tempat kan dia letak pagar kan. Tapi kat sini tak. Cuma dia ada tampal lah. Yang ni salah satu historical place lah. Zurin ada anak-anak muda yang bawa Zurin masuk dalam kawasan perkuburan ni. Diorang explain dekat Zurin serba sedikit. Alhamdulillah. Brother, dagiga. Fan. Which one? Which one? Hada ish? His daughter. His son, not daughter. Okay. One بنته. And this, there is his daughter. Okay. And the tallest one, he's the It's one. He's Hatem al-Ta'i. marathon. Yes, so Subhanallah, may Allah bless her soul. Hada? This is الله يصلح جاي المقبرة. هذا كل شيء زوجته. His wife. Okay, mashallah. So all the family is here. Yeah. Mashallah. Subhanallah. May Allah bless their soul for their generosity. Zurin sajalah. Bila anak-anak muda tanya, kau kenal ke Hatim ni? Tak kenal. Diorang cakap, ya Allah, kau tahu tak, pemurah dekat Saudi Arabia. Sangat baik. Subhanallah. Nama dia, walaupun dia telah tiada, tapi subhanallah orang masih ingat. Inilah dia kalau kita berbuat baik. Masya Allah. Dan difahamkan dia lebih daripada 2000 tahun dahulu. Masya Allah. Jadi ini saja short video Zurin. Kita kena share kan kebaikan orang. Subhanallah. Sehingga hari ini orang
mengingat kita sebabkan kebaikan masya-Allah. Jadi sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan itu datang daripada diri Zurin sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Dengan ini berakhirlah exploration Zurin, solo journey Zurin daripada Mekah ke Al-Wabah, melalui Volcano Road dan seterusnya ke Hail. Subhanallah, experience yang sangat-sangat berharga, dan insya-Allah Zurin akan plan next trip solo lagi. Insya-Allah, insya-Allah. Terima kasih semua.